Okay guys, 1 minit. 1 minit tak boleh lah, lebih lah kot. Okay, tak apa. Yang ni adalah dahon model WISC P20 Google dahon WISC P20 mesti keluar. Harga dia dekat RM4,000, lebih RM4,000. Okay, kalau dia buat clearance apa semua pun aku tengok dalam 3,800. Okay, dia adalah sebuah model folding bike. Nampak folding Okay, ni memang kukuh pasal dia ada, okay, ni dia punya tempat lipatan tu, and then dia boleh berpisah juga di sini. Dia ada macam basikal biasa. Okay, jadi kekuatan dia, kukuh dia memang ada. Okay, dia punya stand post ni, okay, ni dia punya lever. Tengok betul-betul. Okay, aku tak cuci lagi. Pasal ni nak jual murah, aku tak mau cuci. Okay, dia punya ni ada extender dia macam dahon, macam turn, macam anak dia. Okay, pakai 10 speed Tiagra. Okay, ni pakai Avid mechanical, pakai Avid, pakai Tiagra double. Okay, so min 2 kali 10 Okay, brake the original dahon V-brake. Okay, tayar dia ada bulu-bulu lagi, sangat macam baru. Kalau cuci macam baru ni bang. Tapi kalau crack-crack sikit tu, okay, baikkanlah pasal basikal second hand bang. Okay, Shelby Marathon Racer. Okay, punya rim elok lagi. Ini pakai 70mm punya bukaan fork, pakai dahon hub, frame alloy. Okay, ini double chainring, BCD normal 130 5339. Okay, pakai Tiagra. Kalau nak buat touring boleh letak rack, dah ada eyelet. Pakai brake V-brake. Aduh. Okay, ni pakai Tiagra. Kalau gosok bukan keluar jin bang, dia keluar krom. Okay, tak apa. Dahon memang dahon pun. Okay, wheelset dia 406 Jadi kalau nak pakai tayar lebar gemuk lagi, memang stok banyak di pasaran. Okay, yang ni memang ori dahon. Tapi tak apalah, kalau aku rajin nanti aku akan cucikan basikal ni. Aku akan servis sikit-sikit lah, supaya korang beli terus boleh ride dengan megahnya. Okay, dahon WISC P20 ni akan dijual dengan harga 2222. 4 kali 2 je, 2222. Okay, boleh nego. So boleh nego. Terpulang korang lah, kau nak nego sikit ke, nak tekan banyak